Adakah anda jutawan duit ataupun jutawan emas? Jom kita lihat, okey. Pada tahun 2015, harga emas sekitar 141 per gram. Dengan nilai 1 juta, nilai dia bersamaan sekitar 7 kilo emas. Hari ini dengan jumlah wang yang sama pada harga RM600 per gram, kita hanya akan dapat sekitar 1.6 kilo emas. Sekarang ni, jika 1 juta yang telah ditukarkan kepada 7 kilo emas 10 tahun yang lalu, hari ini dah bernilai lebih daripada 4.2 juta. Nilai simpanan kita berganda 4 kali dalam tempoh 10 tahun. So, ada 2 pengajaran dekat sini. Pertama, kuasa beli ringgit kita telah merosot sebanyak 4 kali ganda dalam tempoh 10 tahun. Yang kedua, emas telah mencatat kenaikan purata sekitar 33% setahun sejak tahun 2015. Bandingkan dengan simpanan ke ASB, tabung haji atau KWSP yang hanya bagi pulangan sekitar 5% setahun dalam tempoh 10 tahun. So, simpanan tunai bukan saja tak mampu melangi inflasi, malah menyebabkan kerugian kuasa beli kita. Inilah sebabnya Public Gold sediakan platform belian emas yang mudah, murah, selamat dapatan syariah. So, bagi mereka berminat untuk mulakan tabung emas, boleh isi browser app dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza DP untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.